cuti persekolahan yang masih berbaki dimanfaatkan dengan pelbagai aktiviti. Di Melaka, 25 murid sekolah rendah dalam daerah Jasin memilih untuk menimba pengalaman baharu dengan menyertai kursus pembuatan kek. Aktiviti selama sehari itu bukan sekadar memberi pendedahan asas dalam bidang bakery, malah memupuk keyakinan diri dan semangat keusahawanan dalam kalangan peserta. Laporannya mengisi segmen Potret Inspirasi. Seawal pagi, peserta yang berusia di antara 7 dan 12 tahun itu teruja memasuki bengkel kulinari anjuran Kolej Komuniti Jasin. Peserta didedahkan dengan asas penyediaan kek daripada pemilihan bahan, adunan, teknik membancuh yang betul sehinggalah kepada proses menghias kek. Suasana pembelajaran santai menjadikan kursus lebih menarik. Malah, peserta berpeluang menggunakan sendiri pelbagai peralatan memasak profesional. Saya dapat mempelajari cara-cara membuat kek pandan kek. Saya rasa seronok sangat. Saya harap akan ada lagi program macam ini. Saya berasa gembira sebab saya dapat belajar ilmu baru dan saya dapat jumpa kawan-kawan yang baru. Saya sangat seronok. Kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka melihat kek yang dihasilkan siap. Kursus pembuatan kek pandan berkeju adalah satu daripada 7 program pembelajaran sepanjang hayat dianjurkan Kolej Komuniti Jasin sempena cuti persekolahan. Untuk kursus pendek ini, sebenarnya satu platform yang menyeronokkan untuk pelajar-pelajar. Sebab pelajar-pelajar ni kalau di sekolah, mereka ni tertakluk kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi bila kursus pendek ni, kita nampak mereka seronok dan mereka enjoy melaksanakan aktiviti-aktiviti yang memang di luar daripada kurikulum mereka lah. Pendekatan pembelajaran berasaskan kemahiran mampu meningkatkan keyakinan diri dan melahirkan generasi muda yang lebih kreatif serta bersedia menghadapi cabaran masa depan.